Siapa sangka bedak sejuk yang dihasilkan secara tradisional oleh seorang wanita warga emas dari kampung Pulau Timbul Tunjang di Citra Kedah bukan sahaja digemari penduduk setempat, malah mendapat sambutan hingga ke Jepun. Menurut Puan Saad, 80 tahun, dia menghasilkan bedak sejuk itu ketika usia belasan tahun dan masih menerima tempahan sehingga kini. Menurut Puan, dia mewarisi kemahiran membuat bedak sejuk daripada arwah ibunya. Produk itu digunakan untuk menyejukkan badan selain membantu mereka yang mempunyai masalah kulit seperti kayap. Katanya penghasilan bedak sejuk tanpa bahan pengawin atau wangian memerlukan kesabaran dan ketelitian bagi menjamin kualiti. Bahan asas yang digunakan ialah beras yang direndam selama setahun dengan airnya ditukar setiap 2 hari bagi mendapatkan tekstur yang halus. Ujarnya setelah proses selesai, dia akan menunggu kering sebelum dikumpulkan dalam bekas dan ditabur hirisan daun pandan wangi serta bunga seperti mawar, melur, cempaka dan kerak nasi. Sementara itu, Pegawai Daerah Kubang Pasu Datuk Muhammad Mahazi Ibrahim berkata pihaknya bersedia membantu penduduk dalam mengangkat produk termasuk berasaskan warisan tempatan ke peringkat lebih tinggi. Ujarnya ini membuktikan warisan lama masih mempunyai nilai dan keunikan tersendiri.